Okay guys, siapa yang best lagi iOS 26 ni, wallpaper dia lah dengan gambar special dia. Let's say kalau gambar ni korang ambil kan, let's say saya pilih gambar ni. Nampak dia tak ada special kat sini. Kalau saya pilih gambar ni, dia ada keluar gambar special ni. So boleh tekan, nanti dia jadikan gambar ni 3D. Korang nampak 3D? Kan? Lepas tu, gambar yang 3D ni juga, korang boleh buatkan jadi wallpaper. Use as wallpaper. Korang tekan ni, special ni. Dia generate, nanti korang tengok. Dia 3D kan. So kalau yang duduk belakang, kita try dekat gambar ni. Okay, gambar ni use as wallpaper. Tengok, kalau korang tarik dia dekat belakang, nampak? Lagi satu features, korang pergi dekat kamera. Korang pergi dekat bawah sekali, ada lens cleaning hints. So korang on. Okay, so bila kalau kita ada something lah, bulu ke, cap jari ke apa, bila kita buka kamera, dia akan bagi hint. Clean the camera lens. So kalau korang clean, so kita dah clean kan, dia dah clear kan, nanti dia akan hilang lah. Tu, nampak dia hilang. Okay, ni untuk siapa-siapa yang ada AirPods korang tengok ni AirPods saya. Saya pakai AirPods ni, korang boleh jadikan remote control. So, kalau korang nak ambil gambar family ke apa kan, korang boleh jadikan remote control. Korang tengok saya klik ni. Timer countdown. 3, 2, 1. Dia klik. Saya tunjuk lagi sekali. 1, 2, 3. Nah, tu. So senang, tak perlulah Apple Watch ke apa. AirPods ramai orang ada kan. Saya nak bagi is kalau korang jenis pelupa, phone yang mana ada action button ni, korang boleh tekan, korang boleh pergi dekat action button punya menu, korang pilih controls. So korang pilih sini, korang type reminder. So setiap kali korang tekan action button ni, dia akan keluar new reminder. Nampak? So korang boleh terus type lah, follow AHD lah. So dia akan buat reminder supaya korang tak lupa. Ada wife bagi tahu je, terus buat reminder. Itu saja guys.